Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atisha Pisarul Anas bersekolah di SK Syekh 6 Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah karya yang istimewa yang syarat dengan pengalaman, nilai dan inspirasi. Bertajuk Seteguk Gunung Fuji Berdiri, hasil nukilan Ustaz Muhammad Hariri bin Muhammad Daud. Buku ini diterbitkan oleh JT Publishing House dan Berhad dan mengandungi 204 halaman. Dijual pada harga RM28 sahaja. Bagi saya, harga buku ini amat berbaloi jika dibeli. Buku ini bukan sekadar catatan perjalanan tetapi juga sebagai refleksi mendalam tentang kekuatan dalaman, prinsip hidup dan budaya kerja masyarakat Jepun yang amat mengagumkan. Dengan latar belakang pengalaman penulis ketika menuntut ilmu dan bermastautin di Jepun, pembaca dibawa menyusuri kehidupan masyarakat negara matahari terbit itu dari ketekunan mereka dalam pekerjaan sehinggalah kepada nilai murni seperti amanah, ketepatan masa serta semangat juang yang tinggi. Penulis berkongsi pelbagai kisah benar yang beliau alami sendiri. Bagaimana rakyat Jepun menghadapi cabaran hidup dengan semangat dan disiplin yang luar biasa. Salah satu pengalaman yang memberi kesan mendalam iaitu ketika penulis melihat sendiri bagaimana rakyat Jepun bangkit daripada bencana gempa bumi dan tsunami dengan tabah dan penuh kecekalan. Semua ini memberi inspirasi besar kepada penulis dan kini disampaikan kepada kita melalui penulisan jujur dan penuh makna. Pengajaran yang boleh diambil daripada buku ini ialah betapa pentingnya nilai integriti, kerja keras dan sikap tidak mudah berputus asa dalam menghadapi apa jua ujian hidup. Pembaca akan menyedari bahawa kejayaan tidak datang secara mudah. Sebaliknya, memerlukan kesungguhan pengorbanan dan komitmen yang berterusan seperti mana teguhnya Gunung Fuji berdiri. Begitu jugalah kita perlu berdiri kukuh dalam prinsip hidup kita. Akhir kata, Seteguk Gunung Fuji Berdiri merupakan sebuah karya yang menyentuh jiwa dan membuka minda. Buku ini sesuai untuk semua peringkat umur yang ingin mencari inspirasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.